Baru-baru ni ada seorang peserta kursus latihan yang saya jalankan. Dia dalam kursus tu dia ada bagi saya satu data jadual ataupun waktu kerja pekerja pada bulan Ogos. Dia buat tu sebagai contoh lah, sebab dia nak tahu macam mana nak kira overtime, kerja pada rest day, kerja pada public holiday dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat, saya ambil data tu, saya masukkan dalam Excel untuk memudahkan pengiraan. Okey, so saya nak share dengan korang Excel tu. Jom. Inilah dia yang saya dah masukkan dalam Excel. Jadi antara soalan yang saya tanya, pertama sekali saya tanya dia hari rehat dia hari apa. So dia kata hari Khamis. Waktu kerja dia kata 8 jam. Dia kata katakanlah gaji 1,700 dan kiraan ni bulan Ogos. Jadi apa yang saya buat, pertama sekali saya kira kadar upah biasa ataupun URP. Saya ambil ini gaji dia 1,700, saya bahagikan dengan 26, saya dapat RM65.38. Lepas tu daripada RM65.38 ni saya bahagi dengan 8, sebab saya nak dapatkan kadar upah sejam ataupun hourly rate of pay. Okay. So dia bagilah daripada 1 hari bulan Ogos sampai ke 31 hari bulan Ogos. Okey. Jadi ini dia waktu-waktu yang dia bagi ni jumlah jam. Jumaat ni contohnya 16 jam, Sabtu 24, Ahad 24 dan sebagainya. Macam mana kerja 24 jam ni pun saya tu pun tak pastilah. Okey, so apa yang saya buat dalam semua ni, saya tengok contoh ni kan dia dah kata waktu kerja dia adalah 8 jam sehari. Tapi hari Rabu ni saya buat 5 jam sebab kalau 6 hari 8 jam bermaksud dia dah lebih daripada 45 jam. So hari Rabu ni saya buat 5 jam. So daripada jumlah ni saya tolak dan saya dapat, daripada sinilah kita boleh dapati berapa sebenarnya jam lebih masa yang mereka kerja. Jadi saya buat ni sampai ke bawah. So hari Khamis ni sebabkan dia adalah hari rehat, jadi saya buatkan dia warna kuning ni Khamis kuning sampailah pada 31 hari bulan Ogos, hari Ahad, sebab masa tu adalah public holiday, cuti umum, iaitu hari kebangsaan. Okey, so contoh dia simple je. Okey, contoh macam ni lebih masa ni. Jadi lebih masa contoh 8 jam. So 8 jam kali dengan 1.5 kali dengan 8.17. Jadi dapatlah RM98.08. So sama juga yang untuk hari-hari yang lain Ini 16 jam. Saya pun tak tahulah macam mana boleh sampai 16 jam. So dapatlah RM196.15. Contoh hari Rabu ni dia buat overtime 11 jam, dapat RM134.86. Untuk hari Khamis ni, sebab itu adalah hari rehat je, jadi untuk 8 jam pertama dia dapat 1 kali ganda kadar upah biasa. So dia dapatlah RM65.38. Tapi dia ada buat overtime 8 jam selepas tu. So itu adalah 2 kali ganda setiap jam. Jadi dapatlah RM130.77. Sampailah bawah. Manakala untuk yang 31 hari bulan Ogos, dia kerja pada hari tu 24 jam. Waktu kerja dia 8 jam. Jadi dia buat lebih masa 16 jam. Untuk 8 jam pertama ni kita kena bayar dia 2 kali ganda kadar upah biasa. So dapatlah RM130.77. Manakala overtime mana selepas 8 jam tu adalah 16 jam, itu 3 kali ganda kadar upah biasa. So dapat RM392.31. Jadi apabila saya dah jumlahkan semua kiraan ini, saya dapati bahawa jumlah yang dia perlu bayar tidak termasuk 1,700 yang upah ataupun gaji dia ni adalah RM4,397.12. So inilah jumlah yang pekerja tu patut dapat sekiranya senario ni terpakai kepada pekerja tersebut. Walau bagaimanapun, saya dapati sebenarnya tak boleh buat pekerja kerja macam ni. Sebab kalau kita tengok jumlah overtime yang 1.5 sahaja pun dah 260 jam. Sedangkan maksimum waktu yang kita boleh arahkan pekerja kita untuk buat
overtime yang 1.5 adalah 104 jam. Jadi ini sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Okey. So macam itulah kalau korang nak kira mudah, masukkan dalam Excel.